Jangan tonton video ini dalam apa jua keadaan. Jika anda salah seorang daripada mereka di luar sana yang percaya bahawa wanita sepatutnya boleh berjalan ke mana-mana dengan memakai apa sahaja yang mereka suka tanpa perlu bertanggungjawab jika mereka dirogol. Kerana jika anda rasa begitu, jika anda rasa wanita sepatutnya dibenarkan berjalan bebas dan tidak perlu menanggung akibat kerana itu, maka video ini akan membuat anda sangat marah seperti mana ia membuat saya marah. Dan saya tidak mahu anda marah. Jadi, teruskan sahaja, abaikan video ini. Tetapi, jika Anda seseorang yang berpikiran seperti ini, mari kita tonton sedikit tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Karena video ini, Bersiaplah. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Mira, host anda. Pastikan anda tekan langgan untuk mengikuti, memberi sokongan, lakukan apa sahaja yang perlu untuk membantu kami sebarkan maklumat. Kerana Pushback semakin berkembang. Kita akhirnya sedang melawan balik. 1, 2, 3, tarik nafas. Hembus nafas. Anda akan terasa sangat marah. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jangan buat-buat tak kenal saya, ya. Apa yang berlaku? Kemana dia pergi? Dia akan kata, saya layak je rogol sebab saya pakai seluar pendek. Okey, mari kita jelaskan sekejap. Seorang penawar Islam di UK berharap wanita British akan diganggu oleh lelaki kerana memakai seluar pendek, okey? Lelaki ini sedang berdakwah tentang Islam dan dia berkata kepada wanita ini, dan saya ulang, Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jangan alihkan saya. Ya. Jadi apa yang berlaku? Kemana dia pergi? Dia tadi kata, saya layak untuk dirogol kerana saya pakai seluar pendek. Mereka ada yang tersendiri. Tapi gadis-gadis muda ini mungkin akan cakap sesuatu secara rawak dan tanpa, itulah masalahnya, tanpa. Perlu ada sesuatu, itulah dia. Dan teman lelaki itu memang seperti apa yang awak katakan atau nampak juga. Saya cakap apa yang awak cakap, awak sedang bercakap secara rasional dengan mereka. Perempuan macam tu memang tak ada masalah nak panjat ke sana awak, okey? Ya. Apa yang sedang berlaku? Para wanita muda itu telah membuat tuduhan bahawa lelaki itu telah mengatakan bahawa mereka layak untuk dirogol. Ia bukan, ia hanya satu tuduhan. Tiada siasatan. Anda tahu, saya hanya bertanya kepada lelaki itu, apa penjelasan beliau tentang perkara ini? baiklah, jadi anda ada lelaki ini yang saya tidak pasti tetapi ada suara kecil dalam hati saya yang memberitahu bahawa dia seorang pendatang. Dan walaupun dia bukan, ia sebenarnya tidak penting. Dia jelas seorang Islamis seperti yang anda boleh lihat di sini, di mana dia memberitahu semua orang bahawa mereka patut memeluk Islam. Dan 2 orang gadis sedang berjalan melintasi. Dan dia memutuskan untuk memberitahu mereka bahawa pakaian mereka bermakna mereka layak untuk dirogol. Ini bukan berlaku di Afghanistan, di mana wanita ini secara literal akan dipenjarakan atau dihukum mati. Ini berlaku di UK. Seperti yang Anda boleh lihat di sini, ada sebuah bank British di situ. Ini berlaku di UK, di mana gadis ini sedang berjalan dan seseorang menghentikannya, serta memberitahu dia layak untuk dirogol kerana pakaiannya. Dia sangat mesra. Maaf, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jangan tolak saya. Ya, jadi apa yang berlaku? Kemana dia pergi? Dia tadi kata, saya layak untuk dirogol kerana saya memakai seluar pendek. Itu yang awak cakap. Ya, dan kenapa awak cakap macam tu? Maaf. Kenapa awak cakap macam tu? Awak dengar saya cakap macam tu, tapi mereka kata ya saya cakap. Oleh perkhidmatan pembersihan. Awak tuduh saya tak tuduh awak. Awak setuju? Dia kata kenapa saya nak cakap macam tu? Itu satu persetujuan. Ya, saya setuju dengan awak. Itulah jenis masyarakatnya. Baiklah, mari kita lihat apa alasan yang lelaki ini akan berikan dan mungkin cuba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri untuk perkara yang kita semua tahu dia mungkin memang ada cakap. Tapi sebelum itu, mari dengar sepatah 2 kata daripada penaja kami. Tolong beritahu saya bahawa jika anda menggunakan Medicare, anda juga menggunakan chapter kerana jika tidak, itu memang satu kerugian besar dan tragedi dan anda sedang membazirkan wang anda. Apakah chapter itu? Selain menjadi penaja video ini, mereka adalah satu-satunya penasehat Medicare yang benar-benar membandingkan setiap pelan yang ada untuk membantu anda mencari yang paling sesuai untuk anda, bukan sekedar yang paling menguntungkan untuk mereka. Bagaimana saya tahu perkara ini? Sebab penasihat mereka dibayar gaji tetap, jadi mereka tidak mendapat apa-apa dengan memaksa anda memilih sesuatu pelan. Mereka benar-benar mahu membantu anda mencari pelan yang sesuai. Dan berita paling baik, panggilan dengan mereka adalah percuma dan hanya mengambil masa kira-kira 20 menit. Tahun lepas, mereka yang menggunakan perkhidmatan ini melaporkan penjimatan purata lebih $1,100. Itu memang banyak. Jadi, apa yang anda tunggu lagi? Hubungi chapter di 610-680-3337. Itu nombornya 610-680-3337. Dan pastikan anda dan orang tersayang dijaga dengan baik. Saya tak dapat nak gambarkan betapa marahnya saya tentang video ini. Saya betul-betul... Tak apa Mira, kita boleh lakukan ini.
Saya setuju dengan awak. Saya sangka awak nampak gambar itu. Jadi, kenapa awak cakap begitu? Jadi sekarang awak setuju dengan apa yang mereka katakan? Awak setuju dengan itu? Tidak. Awak setuju dengan apa yang mereka katakan. Saya setuju dengan dia. Awak bukan seorang hakim. Jadi sekarang bila saya dengar lohat dia, saya boleh beritahu awak 1000% yang lelaki ini memang bukan lahir di UK. Ini membawa kita kepada masalah itu sendiri. Kenapa awak nak bawa masuk orang dengan ideologi macam ini? Kenapa? 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 Sekali lagi, ingat, inilah jenis lelaki yang berdiri di jalan dan berani menjerit perkara-perkara ini kepada wanita untuk cakap macam itu. Yang bermaksud, memang tak susah langsung nak tahu inilah kepercayaan dia. Maksud saya, oh ya, korang ada dengar tak cerita gila tentang lelaki yang mencederakan seorang wanita dan dia dibebaskan dengan alasan dia berasal dari negara yang tak biasa perempuan dibenarkan keluar di tempat awam, jadi dia tak tahu itu salah. Aduh, kita memang akan hadapi masalah. Kau pun belum sampai tahap untuk tahu apa yang betul dan salah. Mereka mendakwa jika anda Datang kepada saya. Halo? Hello, awak tidak. Jika awak datang kepada saya dan berkata, mereka kata begini, betulkah? Saya akan jawab awak. Mereka kata, kenapa saya nak kata begitu? Itu tuduhan. Saya nak tahu cerita kegemaran awak. Tidak, awak tak nak tahu. Tak, awak tuduh saya. Sekarang dan tak ada apa nak dibincangkan dengan awak. Saya ada satu cerita. Jadi apa yang kamu semua nak buat tentang ini? Tidak. Ya, tak cukup. Fikirkan rakan sekerja. Jadi, mereka hanya berhenti kerja dan pergi tinggal dengan gadis itu. Saya pun tak bercakap dengan Gunung Tenang. Hartalang. Lihat, memang tak ada cara untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku kalau gadis-gadis ini saja-saja reka cerita sebab mereka bosan. Tapi bagi saya, ia nampak agak pelik sedikit. Dan saya boleh beritahu awak yang dia nampak sangat defensif. Sebab daripada dia kata, tidak, saya tak mahu. Kenapa dia pula kata, kenapa awak cakap macam tu? Saya di sini dengan niat baik. Dia macam, awak tuduh saya. Awak tuduh saya. Dan kita semua tahu, bila seseorang bersalah, mereka cenderung untuk jadi sangat marah bila dituduh tentang perkara itu. Cuma jadi sedikit marah, dan dua gadis yang tak bersalah ini sedang berjalan. Mereka tak nampak seperti mencari perhatian. Mereka tak nampak seperti cuba jadi tular. Mereka cuma macam, dia baru saja cakap begitu pada kami. Dan itu memang tak boleh diterima. Dan sekali lagi, untuk anda yang tak biasa, perkara ini semakin menjadi kebiasaan di merata tempat di UK. Maksudnya, wanita mengalami gangguan di mana sahaja mereka pergi. Maksud saya, lihat yang ini. Awak telah mengekori saya sepanjang masa ini. Saya berjalan dari sana, saya datang ke sini. Awak telah mengekori saya sepanjang masa ini. Saya sudah pergi ke beberapa perhentian bas. Jadi, saya hanya merakam awak. Jadi, saya baru saja buat begitu? Setiap kali saya bergerak, awak mengekori saya. Okey, pergilah ke mana awak boleh pergi. Saya dah rakam muka awak dalam video. Kenapa awak tak pergi tempat lain? Awak ikut saya dari sana tadi, jadi kenapa awak tak pergi saja sekarang? Ia sangat menakutkan bila diikut. Ia betul-betul menakutkan. Tapi berita baiknya ialah rakyat Britain sudah agak muak dengan perkara ini. Bukan saja dengan perarakan Tommy Robinson, tapi mereka sendiri mula bertindak terhadap orang-orang ini. Satu lagi, melibatkan seorang wanita Muslim. Aduh, teruknya. Tram itu menghentikannya. Sial. Lelaki itu, korang nampak tak perangai dia? Tengok lelaki ni, okey? Satu lagi, melibatkan seorang wanita Muslim. Korang nampak tak muka dia? Dan sekarang tengok gadis ni kan? Dia cuma berjalan dan tengoklah dia. Tak, tengok macam mana dia mendekati dia dengan menyeramkan. Korang nampak tak tu? Tengok betapa takutnya dia. Lelaki ni memang ganggu orang secara terang-terangan. Dia pergi je dekat wanita-wanita ni dan menakutkan mereka secara terang-terangan. Dan itu dah jadi perkara biasa. Tak bro, jangan sentuh aku bro. Aku dah nampak apa yang kau buat pada perempuan-perempuan tu bro. Aku dah nampak apa yang kau buat pada perempuan-perempuan tu. Kau nak terus buat macam tu ke? Aku dah rakam semua dalam video. Kau ingat menakutkan perempuan tu satu gurauan ke? Macam mana itu boleh jadi gurauan kalau kau menakutkan perempuan? Kenapa kau takutkan aku? Ini gurauan saja sayang. Sebab kau asyik buat macam tu. Dia ni gila seks ke? Jom kita pergi ayo.
Ikut aku kawan-kawan. Mari kita tangkap dia. Mari kita tangkap lelaki ni. Ayo. Mari kita tangkap lelaki ni. Kau tahu apa yang dia baru buat kot? Apa yang dia buat? Baiklah, mari kita tangkap dia. Mari kita tangkap dia. Mari kita tangkap dia. Mari kita tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap lelaki tu. Tangkap lelaki tu. Tangkap lelaki tu. Bagus. Mereka patut takutkan dia. Mereka patut buat dia betul-betul takut. Sebab orang macam ni yang tak menanggung akibat perbuatan mereka memang betul-betul buat saya marah. Kau tak boleh sesuka hati ganggu orang tanpa perlu hadapi akibatnya. Dan orang ramai sangat takut sebab jelas dalam semua kes itu mereka adalah pendatang dan mungkin juga Islamis tapi kita tak tahu pasti. Yang pertama tu memang jelas. Dan ini berlaku kepada wanita-wanita kita. Wanita-wanita kita terpaksa berjalan di jalanan menghadapi masalah ini. Jadi, adalah tanggungjawab lelaki-lelaki kita untuk mempertahankan dan melindungi kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita mesti tuntut. Bukan sahaja daripada kerajaan kita yang terbukti tidak berguna, tetapi juga daripada masyarakat kita sendiri. Jika anda nampak seseorang diganggu, lakukan sesuatu mengenainya. Bertindaklah, katakan sesuatu dan jangan takut. Tahniah kepada gadis-gadis yang terus pergi ke balai polis dan berkata, inilah yang berlaku. Walaupun mungkin tiada apa-apa yang akan berlaku kerana ia tidak dirakam oleh kamera. Tahniah kepada lelaki yang nampak lelaki itu mengganggunya dan berkata sesuatu. Syabas kepada gadis yang diikuti seseorang dan bukannya hanya takut, dia mengeluarkan kameranya dan merakam kejadian itu. Inilah bukti yang kita perlukan. Inilah perkara yang perlu kita mula wujudkan sebagai sebuah masyarakat untuk menentang orang-orang gila yang hanya mahu mencederakan kita dan fikir mereka boleh terlepas begitu sahaja. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.